Barisan pemain skuad kebangsaan seakan sudah membuang perasaan kecewa tersingkir daripada perebutan tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi susulan isu pemalsuan dokumen 7 pemain Harimau Malaya. Apa yang menjadi perkara paling penting buat skuad kendalian Peter Klamovski ketika ini adalah berusaha untuk menewaskan Vietnam dalam aksi terakhir kelayakan kumpulan F di Stadium Tien Truong, Nam Dinh, Selasa ini. Tonggak Pertahanan Negara, Declan Lambert menegaskan bahawa aksi berdepan Vietnam tetap menjadi perlawanan penting bagi menunjukkan bahawa Harimau Malaya mampu bersaing dengan pasukan hebat seperti Vietnam. Sukar untuk diluahkan dengan kata-kata kerana Malaysia sudah tersingkir, tetapi ia menentang Vietnam masih perlawanan yang penting untuk kami menunjukkan bahawa kami boleh bersaing dan menewaskan pasukan hebat. Kami mahu menunjukkan kebanggaan kami sebagai rakyat Malaysia dan bermain hanya untuk menang, katanya.